Resepi asal pulut dakap. Tapi yang ni versi kukus. Tak perlu ikat, tak perlu tali. Caranya, 2 cawan beras pulut dicuci hingga jernih airnya. Selepas itu, direndam selama 4 jam. Selepas 4 jam, tos, masukkan pulut ke dalam periuk kukus, ratakan dan kukus selama 20 minit. Sementara menunggu, dalam bekas, satukan santan pekat, sedikit air, gula, garam dan minyak masak untuk kilatkan pulut. Pancuh hingga gula dan garam larut. Pulut separuh masak, angkat, senduk ke dalam bekas yang lain, gaulkan dengan bancuhan santan tadi, gaul ketika panas-panas supaya senang serap santan. Sudah sebati, masukkan semula ke dalam pengukus, kukus lagi 20 minit. Bahan seterusnya, pisang emas. Ambil yang sudah masak ya. Cara balut, bentangkan daun pisang yang dah dilayur, letakkan 2 sudu besar pulut, ratakan, letak pisang di tengah dan balut kemas-kemas. Buat cara ni tak perlu tali, tak perlu ikat. Selesai balut, aturkan dalam pengukus dan kukus selama 20 minit. Sudah masak, sejukkan sebelum hidang. Siap!